Aku dah di Bangkok, ada lagi 638 kilometer nak ke Nong Khai ataupun border Laos. So, yelah ramai tanya kenapa baru hari ke-26 baru sampai di Bangkok. Aku punya style, aku just nak enjoy the moment, nak orang cakap santai-santai je ride ni sebab sebelum ni aku pernah kayuh ke Mekah. So, aku terlepas banyak momen yang best, lagi-lagi nak explore tempat-tempat menarik. So, aku just enjoy dan sharekan tips yang menarik ataupun tips yang berguna untuk korang lepas ni. Untuk lepas ni, maybe korang nak buat misi ride ke Eropah ke, so aku boleh bagi share tips pengalaman yang berguna lah untuk korang. By the way geng, apa internet aku guna, aku tak guna data roaming, aku tak guna SIM card lokal, aku just guna Zama eSIM je geng. Mudah je, one click installation, just ikut step yang diorang bagi tu, step-step untuk aktifkan eSIM korang. Make sure phone korang support eSIM, lagi-lagi Android dan iPhone tak ada masalah so far. So mudah geng, aku guna sebulan dah, aku dah di Bangkok, merata dah aku explore Thailand, tak ada lag, tak ada orang cakap slow lah internet tu. So far aku puas hati guna Zama eSIM sepanjang dekat sebulan dah di Thailand. Lagi satu unlimited data dan boleh pilih berapa hari korang nak pergi dan make sure pilih unlimited data sebab murah daripada data roaming. Dah lah sehari 3 GB berapa ringgit kan, mahal kan. So guna Zama eSIM. Aku akan mula ride semula 1 atau 2 hari bulan 8 ni. So ada seminggu lagi untuk terus ke border Laos dan next ke China pula. Di China aku guna China road trip ni, wajib pakai ejen. Harga paling murah pun 1400 USD. Masuk di Botan dan keluar di Kazakhstan. Kontak diorang pun aku dapat dari Gigi dan Yahya. Sebelum ni diorang pun guna servis yang sama. So trusted dan tidak scammer lagi. Dan yang penting boleh follow vlog aku di YouTube geng. Aku dah mula edit dan upload. Harap korang boleh support anak muda dari Banting ni ingin mengembara solo naik Yamaha LC ke Eropah.